Doktor, kenapa buasir boleh berdarah dan sakit teruk? Buasi boleh dikategorikan sebagai beberapa tahap lah. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan tahap 4. Kebiasaannya buasi peringkat awal ni dia berdarah, cuma kadang-kadang dia tidak keluar. Tahap 3 dan tahap 4 biasanya buasi akan keluar. Untuk tahap 1, tahap 2 ni disebabkan oleh pemakanan kita. Bila kita kurang makan serat, kurang minum air, banyak makan makanan yang pedas ataupun makanan yang bergula tinggi, dia boleh menyebabkan sembelit. So bila kita sembelit, najis menjadi keras. Bila najis yang keras lalu di kawasan itu, dia menyebabkan pendarahan pada, kita panggil anal cushion ataupun hemorrhoid tissue itulah. So hemorrhoid tissue ni sangat lembut dan dia ada potensi untuk berdarah. Cuma pendarahan peringkat awal buasir kebiasaannya tidak menyebabkan sakit. Cuma pada masa ketika dia menjadi bengkak ataupun kita panggil engorge, itu akan menyebabkan rasa sakit. Terutama apabila buasir hemorrhoid tissue tu keluar daripada tempat asal dia.